Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di dalam rancangan The Profile, yang mana pada episod kali ini ia adalah sambungan kepada episod yang lepas, ataupun kita sebut jugalah sebagai episod kali ini adalah episod pertama tetapi bahagian kedua, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang seorang tokoh, seorang pahlawan, satu biografi yang sangat besar, satu biografi yang sangat agung, iaitulah beliau adalah orang yang mendapat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menakluk Parsi, dan beliau jugalah yang kita cerita di dalam bahagian yang pertama hari itu, bahawa beliau ini di peringkat awal lagi jumpa dengan Nabi. Ketika Nabi di Mekah lagi dia jumpa dengan Nabi, tapi dia tak masuk Islam dengan Nabi. Jadi beliau adalah Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Beliau daripada Bani Syaiban. Al-Muthanna, sahabat-sahabat, Al-Muthanna ini sebahagian sejarawan, ulama sejarah ataupun sejarawan berbeza pendapat tentang status beliau. Adakah beliau ni adalah sahabat Nabi ataupun beliau ni adalah tabi'in? Yang mana ada para ulama yang mengatakan bahawa beliau adalah tabi'in. Sebab apa? Sebab beliau tak sempat masuk Islam di zaman Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa beliau adalah sahabat, kerana beliau datang pada tahun ke-9 Hijrah ke Madinah untuk berbai'ah dan juga masuk Islam. Ala kulli hal, itu tak penting. Yang pentingnya beliau adalah tokoh yang istimewa, tokoh yang besar di dalam Islam. Lebih-lebih lagi bila kita cerita tentang penaklukan Parsi, semestinya nama Muthanna ini akan sentiasa disebut. Okey, sambungan kepada bahagian yang lepas, bahagian pertama, kita cerita sampai mana? Kita cerita sampai ke Al-Muthanna menjadi panglima setelah Khalid bin Al-Walid. Kan kita dah cerita di dalam kita punya podcast yang lepas. Kita dah cerita di dalam kita punya podcast. Okey, untuk pengetahuan semua, dalam saluran Kopi dan Sejarah ni, setakat ni kita ada 2 rancangan. Yang pertama adalah podcast Tamadun, yang kedua adalah The Profile. Di dalam podcast Tamadun, kita dah ceritakan di dalam episod 6 kalau tak silap saya, kita dah cerita yang mana Sayyidina Khalid bin Al-Walid diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk bergerak bersama separuh daripada tentera Islam yang berada di Iraq untuk pergi ke Syam. Masa tu ada lebih kurang 18,000 lah. 18,000 bahagi 2-nya jadi 9. Jadi 9 pergi bersama Khalid dan 9 lagi stay dengan Al-Muthanna bin Harithah. Di mana? Di Iraq. Apa yang berlaku? Al-Muthanna ini, ketika ketiadaan Khalid, Maharaja Parsi, setelah mereka mendapat khabar bahawa Khalid dah tak ada, Khalid bin Al-Walid ini yang kita dengar tak terkalah ini, dah tak ada. Pergi mana? Pergi ke Syam. Jadi ini peluang untuk kita lawan balik, untuk kita rampas balik wilayah-wilayah kita yang dah masuk di dalam wilayah Islam. Maka Maharaja Parsi, ketika itu tak silap saya nama Syahbaraz. Lebih kurang macam tu lah nama dia. Syahbaraz ni hantar surat kepada Al-Muthanna. Dia punya angkuh, dia punya takabur dia tu, dia hantar surat kepada Al-Muthanna. Dia kata daripada Maharaja Parsi kepada Panglima Islam. Dia kata, kami tahu kamu datang ke tempat kami adalah kerana kamu miskin, kerana kamu memerlukan harta, kamu memerlukan tanah. Jadi hari ini kami akan lawan kamu. Dan bersama dengan aku ini, aku akan hantarkan kepada kalian tentera-tentera daripada kalangan penternak khinzir dan juga penternak ayam. Dan mereka adalah serendah-rendah manusia yang ada di dalam kerajaan aku. Dan aku tidak akan walastu uqatilakum illa bihim. Dan aku tidak akan memerangi kalian kecuali dengan serendah-rendah manusia. Tengok.
punya angkuh. Punya angkuh dia punya surat tu. Dia fikir Al-Muthanna ni, benda Muthanna ni. Yang kami takut Khalid. Sekarang Khalid dah tak ada. Lebih baik kamu menyerah. Ini orang panggil apa ni sahabat-sahabat? Ini orang panggil perang saraf. Dia cuba nak psycho tentera Islam. Dia cuba nak melemahkan semangat orang Islam. Tapi silap lah. Sebab apa silap? Silap dia pergi berhadapan dengan siapa ni? Al-Muthanna. Al-Muthanna yang mana sebelum Islamnya banyak terlibat di dalam perang-perang menentang sesama Arab dan juga menentang ataupun melawan dengan selain Arab, Parsi ke, Rom ke. Dia pernah berlawan dengan skala kecil lah. Dengan skala kecil. Sebab Bani Syaiban ni dia duduk antara sepadan. Dia duduk di antara negara Arab, wilayah tanah Arab dengan tanah Parsi. Jadi memang silap lah. Tambah pula Muthanna ni bila dah masuk Islam, semangat dia lain macam. Semangat nak syahidnya, semangat penyerahan dirinya kepada Allah. Last sekali dia balas apa? Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala puji bagi Allah. Tengok ni lain macam dia punya iman ni. Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan kalian. Ni orang hebat. Dia menjadikan cabaran dan juga orang panggil apa? Cabaran lah. Ugutan dan juga cabaran tadi sebagai sebuah nilai positif. Macam mana? Dia kata segala puji bagi Allah yang telah menghinakan kalian. Yang telah menghinakan kalian dan melemahkan kalian. Sehingga kalian tidak mempunyai mana-mana tentera yang kuat untuk melawan kami. Sehingga kalian terpaksa, terdesak untuk menghantarkan selemah-lemah tentera untuk melawan kami. Dan kami yakin, seperti mana Allah telah melemahkan kalian, Allah juga akan memenangkan kami ke atas kesombongan kalian. Allah akan memenangkan kami dengan di atas kesombongan dan juga keangkuhan kalian. Maka bila dapat surat tu, ini Maharaja Parsi kot, dapat surat ugutan daripada pemimpin entah dari mana. Maka dia pun tak puas hati, dia hantar seramai mungkin dia punya tentera, lebih kurang 50 sehingga ke 100 ribu lah lebih kurang. Hantar tentera sekali dengan gajah. Hantar tentera sekali dengan gajah untuk lawan tentera Islam. Akhirnya terjadilah pertempuran di antara dua pasukan ini. Satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Muthanna dan satu pasukan lagi tentera Parsi lah. Terjadilah perang di satu tempat. Terjadilah pertempuran di satu tempat, iaitu tempat yang bernama Babil ataupun Babylon. Ini perang ataupun pertempuran yang sangat-sangat masyhur lah dalam sejarah Islam dan Parsi, iaitu perang Babylon. Terjadi perang. Okey, cuba teka siapa yang menang. Agak-agak dalam situasi macam ni siapa menang? Dengan biasanya kalau dalam podcast kita, kalau saya tanya macam ni, adalah yang akan jawab, yang tolong jawab tu, iaitu Saudara Awi. Tapi kali ni beliau masih lagi tak ada bersama kita. Tapi tak apalah, saya jawab sendirilah. Punya sedih. Okey. Akhirnya umat Islam menang. Umat Islam menang dan Al-Muthanna berjaya memukul ataupun memberi pengajaran kepada keangkuhan Parsi. Mereka kalah. Akhirnya mereka berundur. Dan semangat umat Islam makin berkobar-kobar. Sebab mereka pada asalnya dah difitnah, dah diuji oleh Allah dengan ketiadaan Khalid. Menurut mereka dengan Khalid saja kita menang. Ini bahaya. Tapi Sayyidina Khalid sendiri, bagaimana akidah beliau? Kita dah cerita dalam kita punya podcast kan. Bagaimana akidah beliau sehingga beliau tak pernah kalah. Tengok bagaimana kebergantungan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas pada peristiwa ni, peristiwa perang ataupun pertempuran Babylon ini, Babylon, maka Parsi makin mengamuk, makin marah. Sebab apa marah? Sebab bagaimana tentera 9,000 dipimpin oleh entah siapa. Kalau dulu Khalid tak apalah, logik juga. Tak tahu pemimpin dari mana, tiba-tiba dapat mengalahkan tentera kita.
Jadi akhirnya Parsi mengamuk. Dia kumpulkan lagi ramai tentera. Sehingga 200,000. Kumpulkan semua mereka untuk menyerang. Menyerang wilayah-wilayah Iraq yang dah ditakluk oleh umat Islam. Akhirnya Al-Muthanna pilih untuk berundur. Sebab apa? Ni orang bijak ni. Al-Muthanna ni dia bukan setakat kuat dia punya akidah, tetapi dia punya strategi. Beliau punya strategi perang juga luar biasa. Jadi dalam keadaan macam ni, Allah ajar untuk berikhtiar, berusaha. Jadi kita berundur. Antara usaha kita adalah kita berundur. Sebab bila kita berperang di saat kita sedang sedikit jumlahnya, tak padan. Maka beliau berundur. Dalam masa sama beliau hantar surat kepada khalifah yang berada di Al-Madinah Munawwarah. Hantar surat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar tak jawab surat tu. Hantar surat kedua, tak jawab juga. Jadi kali ketiga, akhir sekali, yang ketiga, Al-Muthanna buat keputusan untuk tinggalkan tentera di Iraq dan beliau sendiri pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Rupa-rupanya surat itu tidak terbalas kerana Sayyidina Abu Bakar sedang sakit tenat. Yang mana sakit inilah membawa kepada kewafatan beliau. Jadi apabila Al-Muthanna sampai ke Al-Madinah Munawwarah, akhirnya beliau dapati bahawa Sayyidina Abu Bakar sedang tenat sakit. Dan Sayyidina Abu Bakar juga sedang bermusyawarah, sedang memanggil sahabat-sahabat yang 10 dijamin syurga ini, sahabat, orang panggil ahli kabinet lah. Panggil untuk bermusyawarah, macam mana ni? Aku nak angkat Umar. Jadi, kita dah cerita di dalam podcast dan kita akan cerita lebih lanjut di dalam podcast kita episod yang ke-7 tentang pelantikan Umar. Yang penting, akhirnya Sayyidina Umar dilantik sebagai khalifah berdasarkan cadangan dan juga mesyuarat syura daripada para sahabat. Akhirnya Umar naik. Antara wasiat Abu Bakar sebelum beliau meninggal dunia adalah, wahai Umar, apabila kamu pertama sekali dilantik sebagai khalifah, hantarlah tentera-tentera bantuan pergi ke Iraq bersama Al-Muthanna untuk berperang dengan Parsi. Maka Umar, hari pertama beliau diangkat sebagai khalifah, setiap kali lepas beliau imamkan solat, setiap kali solat fardu, beliau akan menoleh ke belakang dan berpidato. Beliau akan menyeru. Di dalam pidato beliau adalah beliau menyeru para sahabat dan orang-orang Madinah ini untuk pergi ke Iraq bersama Al-Muthanna untuk berperang dengan Parsi. Sayangnya, hari pertama, 5 waktu beliau menyeru, tak ada sambutan. Hari kedua, senyap. Bayangkan, hari kedua, senyap. Hari ketiga, akhir sekali Al-Muthanna minta untuk berpidato sendiri. Jadi kita akan cerita sikit, kenapa sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat dan juga orang Madinah ni senyap. Kerana pertama sekali, mereka masih lagi dalam mood perubahan pemimpin. Bayangkan pemimpin Abu Bakar yang disayangi, Abu Bakar yang masih lagi diperlukan di saat negara umat Islam ini sedang dalam ancaman daripada Parsi dan juga Rom. Tiba-tiba meninggal dengan dengan cepat. 2 tahun lebih saja Abu Bakar jadi khalifah. Tiba-tiba meninggal. Dan beliau seorang yang sangat lembut. Dan diganti pula oleh Sayyidina Umar yang tegas, yang sedikit keras berbanding Abu Bakar. Jadi masih lagi tak boleh terima. Bukan kata tak boleh terima lah, orang panggil duduk dalam mood. Mereka dalam mood sedih, mood nak menyesuaikan diri dengan kepimpinan yang baharu kan. Jadi akhir sekali orang panggil Al-Muthanna minta dengan Sayyidina Umar untuk berpidato sendiri. Akhirnya beliau bangun. Beliau cerita, wahai sahabat-sahabat Nabi. Ini subhanallah, kalau kita perhati ucapan Al-Muthanna di dalam pidato beliau, luar biasa beliau punya akidah. Sedangkan beliau dengan Nabi tak lama. Bahkan kalau ikut pendapat yang kedua, beliau ni tak sempat pun masuk Islam dengan Nabi. Maksudnya beliau masuk Islam setelah kewafatan Nabi. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan bahawa beliau adalah tabi'in. Maksudnya bukan generasi sahabat. Jadi kuatnya beliau punya iman. Beliau cerita tentang bagaimana Allah pilih Islam kepada kita. Beliau cerita tentang
betapa kemuliaan yang Allah bagi kepada kita dengan Islam, dengan jihad. Jadi kalau kita tak dapat kemenangan melalui jihad, kita dapat syahid. Tengok ini, beliau cerita tentang jihad dulu, beliau cerita tentang syurga, beliau cerita tentang neraka. Beliau cerita juga tentang kelemahan Parsi. Beliau cerita tentang kelebihan jihad. Beliau cerita tentang bahawa Parsi itu satu tanah yang sangat subur, satu tanah yang sangat mewah. Dan beliau cerita juga kerajaan Parsi sekarang dalam keadaan nazak, dalam keadaan dah panggil hidup segan mati tak mau. Jadi akhirnya Al-Muthanna panggil para sahabat untuk menyeru untuk bergerak bersama beliau menuju ke Parsi. Akhirnya bangunlah seorang ni, yang mana ulama pun beza pendapat juga, adakah beliau ni sahabat ataupun tabi'in, iaitu Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Abu Ubaid ni, beliau ni semangat. Beliau ni bukanlah antara yang terawal masuk Islam, sebab beliau pun, status beliau pun berbeza. Ulama berbeza pendapat adakah beliau sahabat ataupun tabi'in. Yang pentingnya beliau semangat. Beliau bangun. Dan style Umar ni, Sayyidina Umar ni, dia cerita dah siapa yang bangun dulu, yang paling awal volunteerkan diri untuk berperang, maka beliau akan dilantik sebagai panglima. Walaupun beliau ni bukan yang terawal masuk Islam. Maka bangun Abu Ubaid dan dilantik sebagai panglima. Bayangkan Al-Muthanna, beliau yang paling berpengalaman berperang di Iraq. Tiba-tiba Umar suruh dia jadi pembantu kepada Abu Ubaid. Agak-agak dibantah. Beliau tak bantah, bahkan beliau ikut dan akur. Betapa rendah dirinya beliau, betapa ikhlasnya beliau. Akhirnya, beliau duduk bersama dengan Abu Ubaid. Dan ringkas cerita, beliau bergerak terlebih dahulu pergi ke Iraq. Dan beliau beliau menunggu kehadiran Abu Ubaid dan tentera-tentera bantuan ini untuk ke Iraq. Jadi beliau pergi tunggu dulu dekat Iraq. Jadi setelah cukup semua tentera-tentera tadi, maka bergeraklah Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi pergi ke Iraq dan bertemu dengan Al-Muthanna di sana. Dan antara wasiat, walaupun Abu Ubaid ni peringkat awalnya dibantah oleh sebahagian sahabat, bahawa wahai khalifah, kenapa kamu nak angkat Abu Ubaid sedangkan ramai lagi sahabat yang ada pengalaman di dalam perang? Umar kata, aku suka dengan sikap Abu Ubaid yang mendahului orang lain di dalam membuat kebaikan. Jadi pergilah mereka ke Iraq dan bergabung dan berperang. Di sana berlakunya 3 pertempuran yang mana semua mereka menang. Iaitu perang As-Saqatiyah, perang Kurkur. Ini nama tempat di Iraq. Kurkur dan juga last sekali Baqsa Siasa. Ini nama tempat di Parsi. Ini semua ni nama Parsi lah. Mereka menang semua tu. Jadi semangat umat Islam makin bertambah. Akhirnya terjadi satu pertempuran ini yang menjadi penentu. Apa yang berlaku? Di dalam pertempuran ini, Abu Ubaid buat silap langkah. Beliau tersilap di dalam menyusun strategi. Yang mana strategi ini dah diberi nasihat oleh Al-Muthanna. Yang mana Al-Muthanna kata, kamu kena ikut strategi ini. Kalau tak habis kita. Aku ada pengalaman kat sini. Tapi Abu Ubaid disebabkan terlalu semangat. Maka mereka tersilap di dalam memilih langkah. Yang mana tentera Parsi ketika itu, sebab kita kena faham, di Iraq ni ada 2 sungai. Sungai Furat dan juga sungai Tigris. Ataupun sungai, kita panggil sungai apa? Sungai Dajlah. Bahasa Arabnya Dajlah. Jadi tentera Parsi yang berada di sebalik sungai, mereka memberi tawaran. Sama ada kamu datang kepada kami dengan menyeberangi sungai, ataupun kami ke tempat kamu, kami menyeberangi sungai untuk berperang dengan kamu. Maka Al-Muthanna memberi cadangan bahawa kita mesti tunggu untuk mereka seberang sungai dan kita berperang di sini. Jangan kita pergi seberang sungai untuk berperang dengan mereka. Sebab itu bahaya. Sebab itu tanah mereka. Jadi Abu Ubaid kata, kalau kita tunggu sini, kita jadi penakut. Kita tunggu musuh, orang panggil, kalau kita tunggu musuh datang kepada kita, itu bermakna kita ni penakut.
Jadi disebab semangat dia yang lebih lah orang panggil, sehingga mengabaikan nasihat daripada Al-Muthanna yang lebih berpengalaman. Akhirnya terjadilah perang Al-Jisr ataupun the Battle of Bridge, perang jambatan. Sebab apa? Sebab di dalam perang ini umat Islam menyeberangi sungai melalui jambatan, dan punya semangat ketika berperang tu tentera Parsi ni dengan cukup lengkap. Ada gajah, ada apa. Masa mereka duduk kat sana, ada seorang tentera Islam ini, dia punya semangat dia pergi hancurkan jambatan. Kononnya nak semangat supaya tak ada niat pun untuk lagi. Maknanya kita berperang sungguh-sungguh. Akhirnya silap. Runtuhnya jambatan tadi. Akhirnya apabila umat Islam kalah dan Abu Ubaid syahid. Abu Ubaid syahid dipijak gajah. Dipijak oleh gajah radhiyallahu anhu ardah. Maka umat Islam pun nak berundur tak boleh. Kepimpinan seterusnya diganti oleh Al-Muthanna bin Harithah. Ini susah ni. Susah macam mana? Sebab nak berundur macam mana ni? Dah tak ada jambatan ni. Dan sebahagian besar umat Islam mati lemas. Sama ada syahid di medan perang, dan ada yang mati sebab mereka lari dengan terjun sungai. Maka susah langkah yang perlu diambil oleh Al-Muthanna. Maka beliau cari jalan untuk betulkan balik jabatan dan mereka lari. Dan Muthanna ini luka parah. Al-Muthanna luka parah daripada perang jabatan ini. Dan mereka berundur akhirnya. Setelah mereka berundur, masa ni Sayyidina Umar sendiri sedih lah. Ramai umat Islam sedih dengan perkembangan ini. Kita dah menang 3 perang, tiba-tiba kalah. Tengah sedih. Tapi Al-Muthanna ni tak putus asa dalam keadaan penuh luka ni. Dan dengan luka ini juga beliau syahid. Tapi beliau tak syahid ketika peristiwa inilah. 20 hari setelah peristiwa perang jabatan tadi ataupun perang Al-Jisr tadi, terjadi pula satu perang yang mana perang ini Al-Muthanna nak beri pengajaran kepada Parsi. Sebab masa ni Parsi tengah semangat ni. Sebab perang pertama kita menang dan mungkin kita akan menang lagi. Al-Muthanna tak naklah Parsi datang semangat tu. Beliau kumpulkan tentera dalam keadaan sakit lagi tu, pergi berperang pula. Dengan bantuan lah, dengan bantuan tentera tambahan daripada Sayyidina Umar. Maka terjadi pula satu perang lagi, nama perang Al-Buwaib. Al-Buwaib ni nama tempat di Iraq. Dan umat Islam menang. Dan itu kemenangan terakhir Al-Muthanna bin Harithah. Akhirnya pada tahun 15 Hijrah. Perang yang saya sebut ni berlaku pada tahun 13 dan 14. Perang Al-Jisr, perang jambatan, dan juga perang Al-Buwaib ni berlaku pada tahun 13 dan 14 Hijrah. Akhirnya pada tahun 15 Hijrah, daripada luka yang beliau bawa daripada perang jambatan tadi, maka beliau akhirnya meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 15 Hijrah, iaitu sebelum beberapa bulan sahaja sebelum perang Qadisiyah. Yang mana perang Qadisiyah kita akan cerita lebih lanjut di dalam podcast kita. Akhirnya perang yang luar biasa tadi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum perang tu terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas sentiasa berada di dalam khaimah ataupun kemah yang di dalamnya adanya Al-Muthanna yang terlantar kesakitan. Di saat ini Al-Muthanna mengambil peluang untuk memberi pelbagai nasihat dan juga menceritakan pelbagai pengalaman tentang perang beliau dengan Parsi. Akhirnya beliau tak sempat untuk bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam perang ataupun pertempuran yang paling penting di antara Parsi dan juga tentera Islam, dan beliau akhirnya meninggal dunia. Radhiyallahu anhu wa ardah, Al-Muthanna bin Harithah. Jadi dengan meninggalnya Al-Muthanna bin Harithah, maka berakhirlah episod 1 kita, bahagian kedua tentang biografi agung sang penakluk, sang pahlawan yang tak didendangkan, iaitu Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi kita jumpa lagi di dalam episod kedua dengan tokoh yang lain. Tokoh manakah yang akan kita cerita di dalam episod kedua? Kita nantikan di dalam podcast Kopi dan Sejarah. Dan hari ini kami masih lagi berada di Teniak Village dengan suasana kampungnya, dan kami masih lagi tak ada kopi hari ini. Jadi saya sendiri kalau nak buka kopi tak syok lah nak minum seorang-seorang. Jadi kita tunggulah kopi kita bersama dengan saudara Awi nanti, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam Kopi dan Sejarah. Okey.